Saudara-saudari, Sekang Kim Siang dan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan Sisi Advisory. Hari ini kita punya topik ialah 8 sebab mengapa anda perlu beli rumah secepat mungkin. Ya, ini adalah isu. Ya, 1. Tempoh pembiayaan semakin pendek. Ya, kedua, harga rumah makin meningkat. Ya, jadi ketiga, kenaikan gaji tak secepat kenaikan harga rumah. Ya, jadi keempat, hartanah sebagai aset dan pelaburan jangka panjang. Ya, dan kelima, hartanah sebagai suatu bentuk postman saving. Ya, keenam, hartanah boleh diwarisi dan menjadi suatu bentuk insurans. Jadi ke-7 ialah elak risiko kerana tuan rumah. Ya, jadi ke-8 ialah memberi kebahagiaan kepada keluarga. Jadi sampai sinilah saya jemput Jerry ulas sedikit tentang hal ni, Jerry. Yang tadi Mr. Musa cakap, membeli rumah banyak dengan kelebihan. Yang tadi itu Mr. Musa jelaskan apa saja sedikit. Di sini saya nak beri ulasan sedikit. Beli rumah memang ada kelebihan. Mengapa pula kita nak cakap beli insurans? Beli rumah, beli insurans, mana satu yang berbaloi? Ini kita harus tahu. Okay. Beli insurans perlindungan diri jauh lebih baloi dan wajib didahulukan sebelum anda beli rumah dengan panjang tahap. Insurans penting sebagai pelindung simpanan dan pendapatan anda. Tanpa perlindungan insurans, sekiranya berlaku kejahatan atau penyakit ketika wang simpanan untuk deposit rumah habis serta-merta untuk bayar kos hospital. Okey. Membeli kita buat satu perbandingan membeli rumah. Membeli rumah kelebihannya membina aset jangka panjang. Kadang-kadang membeli rumah sampai sangat tinggi untuk bayar bulan-bulan ratusan ribu ringgit. Hutang jangka panjang, beli rumah sampai kena bayar bank sampai 35 tahun. Bukan 1-2 tahun punya hal. Beli rumah bukan hanya setakat tu, bersewa kepada pemberikan lain untuk keselesaan. Tak perlu bayar hutang tolong. Sini sewa baik, sana sewa baik, boleh kurangkan hutang. Ini kelebihannya. Membeli insurans. Ingat, insurans melindungi fungsi utama insurans melindungi kekayaan dan pendapatan daripada risiko. Insurans juga dia tak tinggi, dari rendah hingga sederhana. Komitmen panjang, tapi tidak seperti rumah. Insurans anytime you can stop. Tapi jangan stop insurans. Insurans sangat penting. Insurans, kalau ada apa-apa berlaku, ada perlindungan. Tak susah, wajib didahulukan. Insurans ni saya nak komen sikit. Ada 2 jenis insurans yang perlu diambil tahu jika nak beli rumah. Ada 2 insurans yang untuk ambil tahu. Mortgage Reducing Term Rider dan Mortgage Level Term Insurance Rider, MLTA. Mortgage Reducing Term Insurance, Mortgage Reducing Term Insurance dan Mortgage Level Term Insurance. MLTA, plan insurans hayat yang nilai perlindungan akan berkurangan dari semasa ke semasa. Digunakan membayar tunggakan pinjaman perumahan sehingga berlaku kematian atau upaya yang kekal. Good. Kos MLTA bergantung pada faktor seperti umur, nilai pinjaman perumahan dan jangka masa pinjaman perumahan anda. Perlindungan dibayar sekaligus di bawah tempoh awal polisi. MLTA pula macam mana? Ada satu lagi jenis jaminan gadai janji. Perbezaan utama ialah penawaran yang lebih daripada sekadar pembayaran balik gadai janji yang tertunggak. MLTA juga bantu anda memastikan orang yang anda sayangi menerima bayaran tunai. MLTA adalah sesuatu untuk individu yang hanya membeli sebuah rumah, di mana pembayaran untuk perlindungan itu
akan dimasukkan sekali dalam pinjaman sekaligus. Ini memudahkan urusan pembayaran insurans memudahkan urusan pembayaran insurans terbabit. MLTA pula dilihat sesuai untuk individu yang ingin melakukan pelabuhan dengan membeli lebih daripada satu rumah atau individu yang ingin membeli rumah namun menikmati manfaat lain. Pelabuhan dan pelabuhan. Sekarang ini saya penyampaian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Jerry untuk ulas tentang berbanding dengan beli rumah sama beli insurans. Yang mana berbaloi. Itu adalah tadi si Jerry yang buat ulasan sedikit tentang hal ini. Yang mana yang berbaloi benarnya. Jadi sampai sinilah. Share, like, subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.